Anda nak gandakan pulangan pelaburan hartanah dalam masa setahun sahaja. Kedengaran mustahil, tapi dengan strategi yang betul, ianya boleh dilakukan. Dalam video ini, saya akan tunjukkan 5 cara berkesan untuk meningkatkan ROI hartanah anda dengan cepat. Jangan hanya bergantung pada penyewaan biasa. Anda boleh ubah model penyewaan kepada AIM, co-living atau sewa bilik untuk menjana pulangan lebih tinggi. Hartanah yang disewakan secara harian atau mingguan biasanya lebih menguntungkan daripada sewa bulanan. Jangan biarkan hartanah anda nampak biasa. Ubah suai secara strategik seperti tambah kabinet moden, pasang lantai vinil, atau cat baru boleh menaikkan kadar sewa sehingga 20 hingga 30%. Ini pelaburan kecil dengan pulangan besar. Anda boleh refinance hartanah anda untuk mendapatkan modal tambahan. Gunakan modal ini untuk membeli hartanah lain atau menaik taraf hartanah sedia ada. Ini membolehkan anda menggandakan aset dalam masa singkat. Pilih penyewa yang sanggup bayar lebih untuk servis tambahan seperti fully furnished, internet percuma atau pembersihan berkala. Penyewa ekspatriat atau pekerja profesional biasanya lebih stabil dan membayar harga premium. Keuntungan besar bermula dari harga beli. Cari hartanah undervalue atau beli daripada lelongan bank. Dengan harga yang lebih rendah, ROI anda akan meningkat dengan lebih cepat. ROI hartanah anda boleh berganda dalam masa 365 hari dengan strategi yang betul. Apa yang penting ialah anda guna pendekatan pintar dan bertindak sekarang. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak tips pelaburan hartanah. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.